Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Sabtu, hari ni aku cuti. Tapi aku demam. Aku kalau setiap kali ambil cuti yang macam 3 hari, 4 hari, 5 hari kan, mesti aku akan demam, faham tak? Dia memang jodoh kan. Tapi nak buat macam mana, benda dah tak boleh, apa orang cakap, di luar jangkaan. Kita tak boleh nak kawal. So demam dari semalam. Hari ni aku demam dah macam okey sikit, tak panas macam semalam. Cuma aku risau takut malam nantilah. Malam semalam dia macam panas gak badan. Aku tidur ketuam dengan kain basah kan kat atas dahi kan. Lepas tu pagi tadi okey sikit. Lagi buka puasa lagi kita akan makan ubat, InsyaAllah okey kot. Aku jenis yang macam malas nak skip puasa. Sebab apa? Sebab nanti nak ganti balik tu, ya Allah, susahnya. Puasa sunat pun macam tak berapa nak rajin sunat sangat ini kan pula nak ganti puasa. So aku ambil inisiatif supaya memang setiap kali, kalau tiap-tiap tahun kalau mak aku tak sihat macam mana pun, aku akan make sure aku puasa juga. Malah ganti. Faham tak? Faham tapi kalau macam yang aku tak sihat sampai aku muntah ke apa benda lain lah cerita kan, itu dah memang batal puasa kalau dah muntah kan. Tapi ni tak ada muntah-muntah apalah, just demam sesama je kan. Jadi aku teruskan puasa juga. Bukan teruk sangat pun kan. Bukannya kau pergi kerja apa orang cakap sampai bertani, nak kena bercucuk tanam, mencangkul, duduk tengah-tengah panas ke apa, tak adanya. Aku cuti duduk kat rumah je pun. Jadi setakat nak kena puasa satu hari tak ada masalah pun, okey je. Jadi kalau korang yang rasa kuat untuk puasa, puasa kalau tak korang kena ganti nanti. Okey je. Islam itu kan mudah. Tapi itulah, aku payah nak ganti puasa tu, aku macam malas nanti. Lepas tu takut nanti aku lupa apa, dah sudah jadi selain pula. Okey, sekarang aku duit nak pergi InsyaAllah sebenarnya aku nak pergi buka puasa. Nampak tak? Demam pun still nak pergi. Tapi tadi aku tak janji pula dengan kawan-kawan ni. Aku cakap dengan diorang, kalau apa orang cakap aku sihat sikit, then aku akan pergi lah. Aku akan datang lah. Ni aku rasa macam badan dah okey sikit, dah start peluh apa semua. So aku nak pergi Shah Alam. Hari ni kita nak buka puasa dekat area Shah Alam. Nak tahu kat area mana, sekejap lagi lah aku tunjuk. Tapi first kali aku nak kena cari tempat parking kereta. Lepas tu aku nak pergi Bazar Ramadan sebab aku nak beli makanan. Tapi aku dah bawa biskut juga, sebab aku takut lagi macam tiba-tiba aku tak sempat sampai waktu dah masuk waktu buka apa, at least aku ada biskut kan. Aku kan overthinking. Bila overthinking kan dia macam fikir macam-macam lah. Dia macam segala persiapan yang akan buat. Ni nak jalan ke tak ni? Jalan ke tak? Okay, aku dah sampai. Aku park dekat Alam Central. Cuaca cantik tau, tapi aku tak nak jinx apa-apa. Tapi dia start bunyi guruh. So aku macam risau sikit. So aku bawa banyak benda kan ni. Tak boleh banyak benda sangat. Kerusi, meja. Ni ya, ikan penyet. Okey, dapat makanan satu, nasi ikan penyet dengan air satu. Dah kuih-kuih aku tak apa nak gemar sangat, jadi tak kisah sangat. Dia konsep dia cari gerai yang tak ramai orang beratur. So kita boleh cepat sikit kan, dan tak perlu nak tunggu-tunggu kan. Adalah orang beratur, tapi tak adalah maksudnya yang beratur sampai ramai. Hujan weh. Weh, tak kelakar. Sebab hujan. Nampak tak, seperti dijangka hujan. So aku pun record pakai phone. Sekejap lagi kamera dan on. Allah, azan dah. Akhirnya tiba di lokasi. Tiba di lokasi kejadian. Tapi hanya 3 orang. 3 orang je. Yang janji awal tu tak sampai. Mungkin dia orang stuck dekat Mardiah. Kita buat moreh sebenarnya. Dah jadi kita ni, kita moreh lah. So boleh lah. Betul-betul zoom. Janganlah zoom buka kau macam tu. Kawan-kawan memang sial lah. Dia suka lah sabotage orang. Taklah, kita nak tengok pasir tak muka. I guna scientific tau. Okay. Tak boleh. Ambil ya.
Semua dah kekenyangan, semua dah terlentang-terlentang lah. Tapi kita nak tengok orang duk main bunga api sini. Tengok suara aku, suara demam kan. Semua duk melepet-lepet lah sebab terlalu kenyang. Lupa tadi nak bawa keluar kamera sebab dah sampai sini tadi duk record pakai phone kan. Lupa bahawa kita ada kamera. Kenapa nak record pakai phone? Kan jadi kau cakap low quality video kan. Saya memang low quality pula tadi kan. Sebab dah gelap. Tengok main bunga api kat sini. Ramai je. Aduh, kenyang gila. Sudah makan ya. Tahu kan video klip dia yang Ya. Ni. tadi rasanya ada dalam 1,000 orang kot buka puasa tu. Kita nak buka dekat Padang ni, lepas tu kan hujan ni kan. So kita pun tukar plan buka puasa dekat bawah stage kat atas stage ni kan ada bumbung kan. Muncul lah member 2 orang sempat cop tempat tadi. So tak adalah kena kabut sangat. Mari kita buat kiraan. Tadi aku spend berapa banyak? Tadi aku beli nasi ikan penyet tu RM10. Lepas tu aku beli air tadi, air kelapa. Macam tu kita kena Bakuteh tu babi. Lepas tu beli air apa ni? Teh bunga RM5. Lepas tu kuih aku tak beli ni. Okay lah. Sebab kalau beli banyak sangat pun jadi bazir lah. Bukan makan banyak sangat pun. Itu tak, bulan penuh paling cantik gila. Tapi bulan merah. Macam cerita-cerita apa, serigala jadian, faham tak? Okay, tak tahu kau nampak. Lens ni bukan lens yang boleh zoom, so tak rasa kau boleh nampak. Nanti tengok ke lah buat macam nampak. Ni siapa sih? Tu. Wow. Kemas bro, kemas. Okay bro. Kemas bro. Bawa rajin. Rajin bro. Sampah buang tu. Dia membuang. Itu tika. Kita kena pijak dulu. Video kau foto Selamat. Selamat hari raya. Selamat. Sayang. Dah kita nak pergi ni pula. Ayo Selamat hari kita. raya apa ni? tak payah. Datang pergi. Dah kita pergi lepak lah. Bye. 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 Mana adik-adik Tidak you all ada Padang kan. ADAP. Kena pula. Dia macam kiri kanan boleh. Alhamdulillah. Kita orang dekat stadium, nama tempat ni. Dia dekat area stadium Shah Alam yang dah runtuhkan tu, kat area belakang ni. Lepas tu apa nama, aku tak tahu pula wujud tempat ni. Sedangkan macam kita ke Shah Alam kan macam 7 hari sekali 7 hari seminggu. Tak masalah kita duduk makin jauh yang sampai tu. Kita orang pergi jalan-jalan dulu, pusing-pusing Shah Alam. Bukan, sebab tadi nak charge phone, bateri habis. Abang Ali salah lah, dia tanya surau. Mana kat mana surau? Surau tadi Tahu lah. Kan tunjuk ni kan? Tadi kat sana abang Macam baru ya abang cakap. Lagi. Ada lagi? Apu bro. Off record. Apu. Ni kita orang punya morat. Tapi ada menang. Oh nak buka. Dia nak pecah-pecahkan dah. Cheese pisang cheese. Korang berkuap. Avila. Eddie dah mengantuk. Avila. Sekarang dah pukul berapa? 12.48. Dah tua? Yang paling tua kat sini siapa? Saya. I rosakkan vlog you. Yang paling tua siapa itu? Paling muda siapa? Aziz lah. Ni 74. Daripada paling Kau kan ada je benda yang tak kena dengan aku. I saman you Afil. I saman YouTube channel you. lens dia beribu-ribu. Cuk teka. Teka apa? Dia ni apa? Abang Ali masih single, jadi siapa yang nak cuba nasib boleh.
Dah tak sih. Kita orang sedang menjadi juri panel juri. Dan cari vokal terbaik. Semua orang dah tak ada dah. Semua dah balik. Kita orang je kat sini. Bosan do game ni. Main macam panel. Kamera bawa kita travel lah. Korang dah pukul 3 2 minit dah. Nombor nak gerak balik. Nak pergi ke kereta Phil. Ambil kereta dekat Plaza Alam Central. Tak tahu dah buka lagi ke tak. Itulah harap-harap buka lagi lah. Kan dia dah tutup mampus tak pasal-pasal. Pergi ambil kereta tu kita caw. Suara dah lain ni. Tapi batuk dah kurang sikit sebab dah minum air suap dia. Dah air panas. Tadi teruk kot batuk. Tapi balik kita kena makan ubat. Lepas kita makan ubat batuk. Kau batuk tidur. Sahur. Tapi sahur kat lah. Kena bangun sahur. Okay, kita dah sampai kereta. Thank you Nash. Okay, sama-sama. Hai korang, Alhamdulillah kita dah sampai rumah. So sekarang dah pukul 4 pun. Jadi aku nak sahur pula. Lepas tu kita makan ubat. Lepas tu lepas subuh tiba kita boleh tidur kot. So kalau tidur sekarang aku rasa takut terlajak kan. So aku tunggu jap. Take sahur. Oh nampak tak? Kita dah redecorate our living room. Nampak? Ni lampu lain kan? Bukannya lampu yang selalu tu. So lampu yang selalu tu kita letak kat sini lah. So kat sini dah ada lampu ni. And then ada pokok-pokok sikit. So dekat area tepi TV ni kita letak. Kat sini ada kipas. Sini ada lampu table lamp. Dan ada kita punya lilin. Lilin tumpah korang. So aku rasa takat ni je lah video hari ni. Aku nak mandi jap. Solat isyak. Weh, solat isyak weh. Dah pukul 4. Thank you so much korang yang tengok pada awal tadi sampai habis. Jangan lupa tengok semua video kat channel ni. Jangan lupa tengok 2 video sebelah kanan korang kejap lagi. Kita jumpa next video. Wassalamualaikum.